Malaysiaku yang tercinta ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sampai semula ya di Malaysia. Ya. Pergilah ke mana dunia pun tak lawan tanah air juga ya. Yang diingati senantiasa di hati ya. Kita ke gate C2. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay, let's go. Oh, Chinese. Ya, orang Cina di mana-mana. Sana sini orang Cina penuh. Ini bukan Cina, negara Cina. Pelancong-pelancong penuh. Malaysia menjadi tumpuan utama hari ini ya, bagi penduduk-penduduk daripada negara tanah besar mainland China untuk datang ziarah melihat Musang King. Musang King dah kena terbang. Nak melihat mana? Nak makan Musang King. Oh, mahal lepas ni Musang King dah tak ada stok banyak. Tak ada Musang King, musang berjanggut pun jadilah ya. Durian kampung ada ya. Blackthorn. La ilaha illallah. Ada juga yang nak tukar duit dekat KL IE. Mahal tentang rate sini. Raman. Alhamdulillah. First class, business class. Dan Platinum Gold and Rich Club member dapat special lane di sini untuk arrival maupun departure ya. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ya, terima kasih. Tempat duduk khas memang selesa. Selesa. Ya Rab, empat penerbangan keluar sini ya. Pada sana tu kosong ya, tak ada orang. Mau bersesak kat sini. Jumpa lagi insya-Allah. Bye bye.
Ya, selamat kerja ya. Sama-sama jumpa lagi insya-Allah. Apakah itu? Oh. Okey, jalan terus. Silakan. Jalan terus. Yalah. Okey, baik jumpa lagi. Salam. Jumpa lagi UKM. Jumpa lagi. Masya-Allah. Dah berlalu pergi ya. Datang dan pergi ya. Itulah dia adat mula. Okey, baik. Selamat. Bye. Salam warahmatullahi. Jumpa lagi. Ya Rabbi. Sabah, Sarawak. Singapura, masya-Allah. Jumpa lagi. Ya. Salam warahmatullahi. Selamat semua. Selamat sampai destinasi. Subhanallah. Tuan-tuan, datang dan pergi jemaah-jemaah kita. Setiap kali ada pertemuan, ada perpisahan. Dan untuk edisi kali ini grup yang terbaik juga bersama dengan UXN. Alhamdulillah. Ya, di samping grup-grup saya yang lain. Ini so far pun grup Syawal ni pun memang mantap semuanya ya. Ikut semua program ya, bekerjasama daripada mula sampai akhir ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah.